dah perangai. Ni kat Ada mana? Ni kat mana? bonus tak? Ada bonus tak dapat kalau collect 1 juta ni, bang? Ada. Mesti ada. Ada. Syahna dah send mati dengan skop kot. Hai. Bukan. Dengan anak-anak dia je. Oh, ada. Dengan anak-anak dia je. Sebab dia orang tu pun adik-adik dengan abang aku. Samsul abang aku. Saya boleh dia abang lah gitu. Babi. Samsul tu aku setahun. Oh, Cik. ya? Tu dah tua dah tu. KWSP keluar awal lagi pada aku. Samsul tu kalau orang tengok tu tua dah. Aku je yang muda lagi. Apa lagi tadi? Aku nak baca rom ni jap. Tapi rasa macam nak repeat lagi. Repeat lah. Setia sendiri pun nak repeat sampai 3 kali dah ni. Aku pun tak faham. Jalan dia syok tengok laki dia. Buka baju tu dia geram lah tengok laki dia. Kena pagi tadi. Tapi dia memang geram kan. Aku nak cakap apa. Malam premier tu Mat. Dia Dia gigit amat. balik Mat. Dia pandang aku. Kalah Fadlan tu. Dia pandang macam ni tu. Aku yang tengok macam tu kan tahu siapa? Siapa? Yang jaga valet parking tu bawah tu. Bodoh. Dia Usha, bang tak bayar lagi tau. Aku duk mengharapkan siapa lah Usha geram kat aku kan. Dia Usha aku macam tu. Bang, valet tak bayar lagi semalam dia. Alah, cik. Oh, ada yang nak tengok kat Orem. Oh, itu hari aku tengok dekat Orem dengan family. Experience dia lain pula. Gempak amat, best lah. Best lah. Nanti yang pergi tengok kan dengan Karabat kan? Nanti Orem. Tak. Biasa. Sebab kami bawa ramai 100 lebih. Duduklah orang belum mampu sempit. Betul juga. Salah, bukan 17 juta. Lebih. Bawah 22 juta, lebih pada 20. Itu je senang. Bagi tahu nanti tunggulah. Mamu dengan Emilia in real life agak-agak on tak? Sebab tak sesuai kau kata. Tengok sesuai. Sebab tengok sesuai. Cakap betul. Tengok sesuai. Aku rasa kan, kalau korang kata Blood Brothers ni dah naik level dia dah macam Hollywood. Aku nak kena cakap dengan Syafiq Yusof ke, Adrian Teh ke, Syamsul Yusof ke, kena buat satu cerita macam Mr. and Mrs. Smith. Aku suka gila cerita tu, Man. Dan aku dah boleh nampak pelakon dia adalah Hang dengan Nugget. Puspa. Babi! Aku nampak Hang dengan dia. The next Brad Pitt dengan Angelina Jolie. Weh, what? Oh, yo. Tapi kalau macam tu aku rasa aku kena couple terus dengan dia. Lepas tu bau real. Macam Brad Pitt dengan dia tu. Angelina Jolie dia couple kahwin tu rumah dapat anak 2. Maybe possible. Possible Mat. Good boy Abi tak ada pula sini. Abi tak ada. Jarang Abi tak ada. Dia mesti akan monitor konten-konten macam ni. Dia mesti monitor dia takut orang maki dia. Dia je Fadlan, jangan post tu. Syuk, delete. Take it down. Kita panggil kita. Tapi betul juga lah Mat. Kalau buat Mr. and Mrs. Smith tu syok Mat. Dia ada si Roman kan Mat? Aku nak buat si Roman je. Masukkan romance lah. Romance apa? Tak, Roman. Roman betul lah. Itu aku tak tahu lah. Itu I reserve my comment lah. Alah, Roman berlapik orang panggil. Tak sentuh tapi berlapik. Kita Roman lapik lah pakai bantai. Peluk. Aku dah baca tapi aku nak sebut, aku tak boleh, takut dia mengimbau kenangan silam. Tapi tak apa lah. Aku harap dia sendiri akan tengok Siapa Mat? Aku ke? Mana Mat? Ada tak ternampak? Ada tak? Tak ada pun. Nanti aku
Dia cerita lah, tak nak cakap sini, sekejap lagi sekejap lagi. Tak mau, aku tak mau jadi pencetus. Diam dulu lah. Zira. Okey, aku dengan Zira kawan. Tak ada apa. Kami okey. Hari tu Kami aku, very social and very understanding. yeah, I know. Ya. Hari tu aku, 6 bulan makan nasi bungkus, Mat. hari tu aku almost shoot dengan dia tu, cerita dengan Nick Amir. Lepas tu dia tak jadi buat pasal clash. Dia clash date dia. Okey. Apa ni? Korang ada tengok apa satu poster diorang buat? Blood Sister. Benda tu viral, bodoh. Mat, poster tu viral, Mat. Aku jam lah tengok. Aku tengok. Tapi nampak real lah. Real. Sekarang lah zaman canggih betul lah. Okay. Dia punya tagline bukan Apa online ni? Tak bayar internet lah Sitian ni. Mat. Ya, sabar. Aku pergi tengok tagline cerita Blood Sister tadi. Kalau Blood Brother, dia tajuk, dia punya tagline Barang Naga. Blood. Ya, aku check sekali lagi. Aku nak. Okay. Tagline dia apa? Hang tahu tak? Aku tengok ni, aku tak ingat. Dah lama bersabar. Babi 4 orang kat situ Aku dah boleh agak cerita ni berkisahkan apa. 4 orang kat situ. Dah lama bersabar. Adakah dia orang ni bermadu? Adakah ini menyondol dia ni? Adakah dia ni skandal dia ni? Oh, kecap. Best juga. Tapi masalahnya tetap aku still nampak macam bini tua. Aku babi namanya. At least bagilah aku dapat rasa bini nombor 2 ke, dihargai ke. Aku yang bini nombor 1 yang paling tersakiti. Yang duduk kat kursi. Sebab dah tua, sakit lutut. Memang sial lah. Syafiq kan dapat jugalah yang duduk macam tu. Aku tahu lah bini muda yang jahat sikit muka macam Emilia tu lah kan. Tapi masalahnya Syafiq Kyle kira macam sesuai jadi bini nombor 2. Babi. Dia muka penyondol. Syafiq Kyle dalam tu muka penyondol. Dia macam jahat sikit lah. Yang tengah tadi siapa satu lagi? Tracy Sinidol. Tracy. Tracy selalu macam bini nombor 3 tapi sebab kena kencing lah. Dia macam, I tak tahu pun you ada bini nombor 2 dah. Tu Tracy punya muka. Dia naif. Dia naif. Dia bini nombor 4, Emilia, memang dia ni adalah killer. Dia maknanya macam, aku akan rampaskan semua harta daripada siapa setan ni. Faham tak? Tu muka dia. Kira aku ni yang banyak pergi usrah lah, Mat. Tapi aku cakap, kalau orang tengok poster tu, kalau kau nak tengok macam mana rindu, nak tengok macam mana Mamu tak berjambang sebelum dia digelar Mamu. Datuk Canas Ahmad lah. Itulah poster dia. Malah bulat. Kalau itu jadi gas, aku cakap. Tapi comel apa aku pakai tudung nak harap. Comel pun. Dengan kening tebal yang aku tengok macam Mr. Bean tau. Bunda betul lah. Kalau aku pakai tudung, aku kira seng-seng dengan Nora Deni tu. Nama pun anak single sitter kan? Aku dengan Nora Deni kalau pakai tudung sama muka kami. I know komel lah. Anjing. Ngam lah. Asal tak gerak aku punya ni apa tu? Yang orang komen ni. Hampir buka benda lain tadi, dia sangkut kat situ. Patut lah. Tak apa habis, sorry lah tadi nak tengok korang punya. Hang buka balik, keluar balik. Macam tadi hang buat tu, hang try masuk balik. Kelakar ni keluar tu, oi. Mana Pablo? Pablo tak ada. Pablo, tak tahu, dia tak tengok live aku. Kalau ada tengok, aku boleh invite dia. Tapi sekarang ni dia tak keluar. Dia tak keluar sini. Jadi aku tak tahu dia di mana sekarang ini. Sekejap.
Uh, ah. Syafiq mana? Syafiq tengah lena. Asalnya Syafiq tengah lena lagi. Aku tak tahu dia kat mana. Malik pun tak tahu. Pembek anakku. Dia rindu aku. Gangster juga. Tapi jangan lupa, anak main sekolah kena pembek. Kalau tak, kalau anak aku lagi gangster daripada aku. Okay guys, tak apalah. Nantilah kita sambung live lagi. Sebab malam lagi pun aku akan buat satu interview conference untuk Black Brothers ni. So insyaAllah kalau ada rezeki lagi, nanti kita jumpa malam lagi. Live ke macam mana ke. Okay guys. Kamu pergi ambil anak kamu dulu. Sebab dia rindu kat makmu. So guys, jaga diri elok-elok. Jangan lupa guys, support Black Brothers. Yang mana belum tengok, pergi tengok dengan kadar segera. Yang mana dah tengok, tengok lagi. Okay. Sebab apa? Bagi aku, cerita ni jangan tunggu di Netflix. Sebab kalau cerita